Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada sahabat-sahabat saya. Kak, teruskan Kak. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, adakah anda terkesan dengan berita hari ini? Anda semua, saya tak kira lah PAS ke, Bersatu ke, Gerakan ke, MIPT ke, UMNO ke. Terkesan ke? Saya seronok Kak tengok apa pengkhianat-pengkhianat yang buka mulut ni. Alif, 2 minit agak sampai. Okey, guys, saya nak bagi tahu anda semua. Hari ini apa yang terjadi, I am Alif terbang ke Pulau Pinang untuk jamin Nawat daripada Balai Polis di Pulau Pinang lah. Jadi Nawat ni ditahan selama 4 hari kerana berjuang macam kita semua. Dia ditahan 4 hari untuk memberi keterangan dan dia confirm akan didakwa. Dan masa dia confirm didakwa dan saya sedang berusaha untuk cukupkan duit jamin dia nanti. Saya berusaha. Saya nak bagi tahu anda semua, Pukimak yang tengah asyik kena kutip ni, macam Pukimak macam saya ni, Pukimak macam Red ni, Pukimak macam Nawat ni, Pukimak macam si Alif ni, berusaha nak berjuang untuk anda Perikatan Nasional. Kami berusaha. Tapi adakah orang kata usaha kami ni berbaloi? Kami ditangkap untuk apa? Kami ditahan untuk apa? Berbaloikah pegawai badan kami semua? Pukimak Perikatan Nasional ni 1 sen pun tak bayar kami. Tak bantu pun kami. Hulurkan bantuan. Tak ada. Tak ada. Semua ni daripada kami rakyat, kamilah rakyat, kamilah pengundi, kamilah yang buat semua. Ada korang tolong Perikatan? Tak ada. Kami pun tak minta. Tak apa, it's okay. Noat, kau kat mana ni? Akak dah depan LRT ni. Akak 4x4 yang putih tu. Nampak akak? Okey. Tengok kita orang Kak. Saya turun lah. So jadi, kalau kau nak cerita pasal kekecewaan, saya, Nawat ke, Alif ke, Red ke, Alif Western ke, kami buat ni untuk siapa? Adakah seronok? Adakah lock up tu satu package percutian yang indah? Saya nak tanya. Apa yang kami buat ni untuk siapa? Kalau pemimpin Perikatan Nasional bertelagah antara satu sama lain, yang kau kat bawah ni apa masalahnya? Kau nak bergaduh? Dinosaur dengan dinosaur, semua dinosaur yang tengah bertelagah ni semua tunggu masa nak masuk museum dia. Kita ni yang nak hidup. Saya nak tanya anda semua, apa yang kita buat ni kerana apa? Masa depan kita. Kita ni terkesan dengan kos sara hidup. Kita berlawan Papanu ni sebab apa? Kita orang yang paling terkesan. Kita berjuang untuk apa? Kita mengharapkan Perikatan Nasional buat sesuatu untuk kita. Apabila mereka dinaik di kerajaan, dinaikkan oleh kita. Tanpa kita, Perikatan Nasional tak boleh buat apa-apa. Saya bagi warning Perikatan Nasional. Kau nak bergaduh, kau nak bertelagah, kau tak ada WhatsApp group ke? Kau tak ada meeting ke? Kau tak ada perjumpaan ke? Semua ni orang besar ke? Macam nak jumpa raja seorang-seorang ni? Kau tak boleh duduk dekat meja berbincang ke apa semua? Saya nak tanya semua. Nawat ke ni kita nak kumpul duit jamin apa semua. Ada Perikatan Nasional bagi? Saya tanya ada. Duit korang juga RM10, RM10 korang kumpul lah sampai cukup. Berusaha saya hantar peguam. Berusaha peguam saya deal untuk selamatkan Nawat ni semua. Ada korang kisah pasal kami ni semua dekat bawah. So jadi yang kat bawah-bawah ni yang kau lebih kalau nak cerita perkorbanan, ramai orang berkorban. Ramai.
Tapi tolonglah orang kata yang bawah ni. Masing-masing nak bergaduh apa semua. Hello. Saya tengah semak ni nak tolong kawan-kawan kita ni. Seorang-seorang kena kutip, seorang-seorang kena kompan. Belakang. Ada korang kisah. Budak tak lepas, budak nak kena penjara, budak nak kena lock up. Ada korang kisah. Itu kan masing-masing yang kena kutip ni semua ada keluarga, ada anak, ada bini, ada mak, ada bapak tau. Ada korang kisah. Kau nak sibuk dengan Hamzah bodoh tu. Apa yang Hamzah boleh buat? Bawa telur dia setiap kali buat benda ni semua. Bodoh siapa yang ikut Hamzah ni. Apa yang kau dapat daripada bergaduh? Setiap kali korang tak puas hati. Setiap kali lah kalau ada dia kenyataan daripada pemimpin-pemimpin PAS. Korang ni yang gunakan nama PAS, kononnya penyokong PAS, buat live pun semua bantai saya, fitnah saya pun semua. Kenapa korang koyak dengan kenyataan suami saya? Habis tu kau ingat ni bersatu ni batang pisang. Kalau orang serang kau, orang yang kau serang tu akan balas balik. Tak balas kan? Akhirnya bergaduh sampai sudah tak habis. Siapa start dulu, siapa ending dulu pun semua, itu bukan isu dia sekarang. Apa fokus kita? Hamzah hantar beras kat rumah kau ke? Hamzah bagi duit ke kau ke? Kau nak taksub dengan Hamzah pasal apa? Sebab janji dia janji kau lah bakal mengusip GLC. Kau lah menteri. Kau bakal menteri. Kau bakal timbalan menteri apa semua. Lupakan saya nak bagi tahu anda semua betapa hebatnya Tun Mahathir. Satu dunia kenal. Buat parti pejuang. Bertanding. Hilang deposit. Dalam politik ni, dia dinamik. Perangai orang Malaysia ni satu benda je. Kau hebat macam mana sekalipun, kalau strategi kau tak kena, nama kau besar sekalipun, kalau kau tak ada beri hasil pada rakyat, kalau kau tak membantu rakyat, orang tak nampak kau depan mata. Kau daripada elit, keturunan elit pun semua, orang tak peduli. Perikatan Nasional ni dah ada branding yang sangat bagus. Kenapa saat Pakatan Harapan nak hancur dengan Barisan Nasional, kau nak buat macam ni semua? Kau nak gaduh untuk apa? Kau nak fitnah saya untuk apa? Bersatu, apa dosa bersatu? Apa yang Muhyiddin buat pada mak bapak kau kan kau bagi tahu? Apa yang Muhyiddin buat? Bagi tahu saya apa dosa Tan Sri Muhyiddin dekat korang? Apa jahat dia Muhyiddin Yassin dekat korang? Bagi tahu saya apa yang dia buat? Kau nak marah orang, kau nak benci orang mesti bersebab. Apa sebab dia? Bodoh tak? Kau boleh benci orang, kau boleh marah orang sebab orang lain marah. Iskandar PAS tu, bendahari PAS. Kenapa dia keluarkan kenyataan macam tu? Kau tak nampak ke synchronize dia betapa strateginya? Plan-plan si apa geng-geng suara dalam ni? Dia buat macam ni. Kau lambung dulu, esok nanti kita akan susul dengan teknik lain. Korang tahu ke tidak? Tiap-tiap hari Jumaat, Tuan Guru akan buat kuliah dekat Masila. Korang semua tahu, orang PAS semua tahu. Bukan tak tahu. Kenapa hari ni tiba-tiba, selalunya, korang pun tahu kan, orang-orang PAS. Korang tahu. Okay? Yang Tuan Guru Hadi Awang akan buat punya kuliah. Taki tak akan ada, Afnan tak akan ada, Syahir pun tak akan ada. Dia akan buat kuliah dia sendiri. Kenapa hari ni tiba-tiba pagi-pagi muka Taki ada, muka Afnan ada, muka Syahir ada? Kau ingat pasal apa? Kalau tak plan pun semua. Kau nak salahkan Tuan Guru Hadi Awang pun tak boleh. Jalan depan. Tuan Guru ni, okay fine. Dia ni tak sihat. Kita semua faham. Dia ni tak sihat. Kalau pagi-pagi kau bawa cerita, Tuan Guru ni cerita macam ni semua. Tuan Guru pun dia akan emosi, dia akan marah. Sekejap, aku ambil. Korang perasan tak? Tuan Guru ada buat masa live tadi, dia ada buat PC tadi, dia ada pegang kertas. Siapa yang bagi kertas tu? Siapa yang bagi naratif? Korang tahu tak? Dekat Rusila, tiap-tiap Jumaat, Tuan Guru akan buat kuliah. Hanya 2 atau 3 orang
reporter saja yang akan interview Tuan Guru, iaitu Harakah Daily. Sentiasa Harakah Daily. Perasan tak kenapa hari ni ada Nanyang Siampau, ada Malaysia Kini, ada Malaysia Gazette, ada Sinar, ada Berita Harian, ada semua berita. Adakah Tuan Guru yang panggil tu semua? Kalau bukan di-set up oleh orang-orang geng Glosora dalam ni. Tuan Guru ni berada di timing yang tak kena, orang kata bukan apa tau. Dia telah di-set up. Saya tak kata Tuan Guru ni dipermainkan pun semua. Tapi kau faham tak? Geng-geng ni pernah buat zaman dulu. Masa Jebon 1.0. Kau lupa ke? Kau jangan lupa dalam PAS. Korang pernah bertelaga. Hancur PAS. Separuh PAS hancur. Dan ini time PAS. Masa zaman bersatu pula kena. Patutnya PAS yang dah pernah ada pengalaman membantu bersatu untuk buang parasit-parasit ni. Kalau bersatu tak boleh terima Hamzah, soalan saya, korang PAS boleh terima Mat Sabu ke tidak? Dah tentu tidak. Mat Sabu tu apa? Kafir ke tak? Melayu Islam. Tapi kenapa tak boleh terima orang amanah ni? Sebab kemarahan korang dulu. Sesama macam bersatu. Sama macam bersatu. Kau faham tak? Kau cerita bersatu gagal. Bersatu tak ada jentera apa semua. Saya nak bagi tahu anda semua. Ketika PRU 14 bersatu dengan yang korang selalu memandang rendah, tak ada jentera, tak ada pun semua, tak pakai pun jentera PAS. Sebab PAS bukan bersama bersatu. Tak pakai pun jentera DAP, tak pakai pun jentera PKR. Bersatu pakai jentera sendiri. Ketika itu ramai orang dalam bersatu. Mana pergi orang ni semua? Start Hamzah naik dia jadi Setiausaha Agong. Berapa ribu orang semua dah diblok, dah disisihkan, dah dibuang. Korang tahu ke tak tahu cerita dalaman bersatu ni? Selama SUA bodoh tu buat kerja, selama tu lah bersatu dilemahkan. Betul. So korang tak tahu cerita pasal bersatu. Walaupun saya dalam PKR pun saya tahu dalam bersatu. Kerana suami saya ada dalam bersatu. Saya tahu. Tapi masalahnya, saya tak boleh masuk campur hal bersatu. Kau tahu tak? Bersatu dah dimandulkan sejak Hamzah jadi Setiausaha Agong. Kau tahu tak? So jadi janganlah nak tahu, nak melunding jari pun semua. Engkau salahkan bersatu. Kononnya bersatu tolak parti-parti kecil ni pun semua. Kau tanya siapa orang pertama yang tolak parti-parti kecil ni masuk Perikatan Nasional? Bukan bersatu. Korang tanya dulu dalam meeting tu. Minta minit. Siapa orang pertama yang dalam PAS tolak parti-parti kecil ni untuk masuk ke dalam dalam Perikatan Nasional? Kau jangan salahkan bersatu saja. Dua-dua salah, kau tahu tak? Dua-dua tak mau. Oh, ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Takkan semua kau nak suruh bersatu pikul? Tak boleh lah macam tu. Yang buruk saja kat bersatu. Yang buruk semua kat bersatu. Saya dah dedahkan, audio Hamzah salahkan Taki untuk kes Perlis. Semua dari yang kita, saya pasti menunjukkan salah isu ini. Cuma ada selisih, ada salah faham di antara pimpinan PAS. Saya rasa salahnya tidak PAS. Kau nak bukti macam mana lagi? Itu mulut Hamzah sendiri yang bagi tahu Taki yang buat salah kes Perlis tu. Kalau kes Perlis tu tak salah, kenapa kau orang terima balik 3 adun tu jadi ahli balik? Fikir. Ada otak fikir. Kalau dah buang tu buang, kenapa kau ambil balik jadikan dia ahli? Kau tahu tak ada otak ke? Sebabnya Taki dah salah bagi info pada Tuan Guru sampai dia orang kena pecat. Kata konon ada SD. Rupanya tak ada SD. Sampaikan 3 orang adun tu bawa pergi mahkamah nak bagi tahu mana ada SD. Siapa yang malu? Kenapa itu kau tahu kau tak tercerita? Kenapa itu yang kau tak ada cerita? Yang bawah ni yang nak bergaduh ni lebih sudu daripada kuah.
Kau orang siapa? Kau orang pemimpin ke? Kau orang presiden ke? Kalau setakat bukan level presiden, timbalan presiden, kau tak payah bising lah. Habis semua nak memekak je. Macam tak ada cerita lain. Okay, saya turun dulu. Saya nak uruskan Nawat ni dulu. Okay, thank you guys. Assalamualaikum.